Ini ialah headcount PBD untuk tahun 2026. Dalam headcount ini, senarai nama murid telah disediakan dan juga semua mata pelajaran telah ada di dalam ini. Okey, kemudian guru-guru hanya perlu mengisi bahagian OTI 1, OTI 2 dan juga ETR. Okey, manakala TOV akan diisi, kita ambil data daripada IDMI, kita akan masukkan terus ke dalam ini. Begitu juga dengan AR1 dan juga AR2 yang kita akan ambil data daripada IDMI. Melalui headcount ini, ia memudahkan saya terutamanya lah, untuk melihat siapakah murid yang terlibat dalam plan. Sebagai contoh, kita lihat tahun 2, kita boleh lihat di sini murid yang TP2 ini adalah murid yang terlibat dekat dalam plan, dan kita juga boleh melihat prestasi murid ini secara keseluruhan mengikut kelas, kerana di bawah ini sudah ada rumusan untuk setiap kelas dan kita sertakan bersama dengan graf. Jadi melalui graf ini kita senang untuk melihat sama ada AR itu dah dapat melepasi ETR ataupun belum. Kemudian kita juga sudah menyediakan rumusan panitia. Baik, dalam rumusan panitia ini, ianya telah di set secara auto lah. Contoh bahasa Melayu, TOV-nya keseluruhan untuk tahun 1 57, AR1 71.43, jadi ETR 85.71. Semua ini telah dikira secara automatik oleh sistem. Dan kemudian yang warna merah ini menunjukkan prestasi untuk subjek ini belum mencapai kepada ETR. Kalau kita lihat, semua subjek telah ada di dalam ini, dan juga kita juga menyediakan bahagian catatan ataupun justifikasi 1 dan juga cadangan intervensi 1. Di sini setiap guru subjek dia kena isi justifikasi kenapa masih lagi 50. Kenapa dia belum capai 71? Apa isu dia? Semuanya akan diisi secara detail di bahagian justifikasi, dan kemudian mereka perlu cadangkan apakah intervensi yang bersesuaian dengan isu yang ada. Baik, ini dia dapat membantu ketua panitia terutamanya, meringankan kerja ketua panitia kerana ia sudah dianalisis dan ketua panitia boleh membaca keseluruhan catatan dan juga cadangan intervensi, dan akhirnya mereka dapat merancang apa yang panitia boleh bantu mereka untuk buat program ataupun aktiviti. Saya juga sebenarnya mudah untuk melihat dan mengenal pasti apa masalah dia, dan ini kami gunakan dalam dialog prestasi. Baik, kemudian untuk memudahkan guru-guru, sistem ini juga menyediakan slip penetapan target dan juga aku janji untuk murid-murid lah. Jadi kita boleh semak dekat sini, contoh kita klik tahun 2, nama murid yang ini, dia akan terus keluar TOV dia dan juga ETR. Di bawah ini ada dia punya aku janji, yang mana kita akan kongsikan benda ini kepada murid dan juga ibu bapa. Jadi setiap murid di SK Rebak dia sudah ada slip ini. Mereka telah menerima slip ini. Dan untuk memudahkan lagi guru-guru, maka kita sediakan juga untuk guru kelas ni cetak semua sekali. Jadi kalau di sini tadi 2 khalik, so dekat dalam sistem pun dia akan keluar 2 khalik, dan semua slip akan keluar di sini, dan guru tinggal mencetak, tidak perlu lagi nak masukkan markah ini ataupun pencapaian murid ini satu persatu. Jadi secara tak langsung dia meringankan kerja ketua panitia dari segi menganalisis data dan juga merancang apa aktiviti panitia, dan juga dia memudahkan saya untuk kita kesan siapa yang belum menguasai, dan kemudian kita mudahlah untuk berjawab dengan pihak-pihak yang akan bertanya tentang prestasi sekolah.